cakap tu, dia macam kenduri ke apa? Ya. Why, you macam tak suka je? Bukan tak suka. Tapi event macam tu kan kita dah biasa buat dah. Lagi pula tu kan event family you. Family you kan kayangan. Okay, so? Oh, so okey je. I buat pun for my mum lah. I nak tunjuk kat dia yang Brunei is the right decision for me. You dah beli tiket untuk dia pergi Beijing kot. Okey lah tu. Itu pun sebab dia nak visit adik dia. Dan I buat pun sebab I nak jadi anak soleha. Alah. Welcome to bro. Jan! Hey! Kopi satu. Siap. Kau belanja? Boleh. Macam mana Jan? Semua okey ke? Family, Pia, bini kau, bini kau. Pia okey, alhamdulillah. Kau sampai sekarang kau tak ingat pun nama bini aku kan? Sorry lah. Jangan jumpa dia. Jan, ada good news tau. Cik Azmi, dia dah dapatkan kita satu lot kedai untuk Brunei. Ya. Nanti kita orang dapat tempat yang elok sikit lah. At least tak payahlah kerja kat bawah panas ni. Jadi aku rasa aku memerlukan lebih ramai staff. Kau? Tak nak join balik dengan Bro ke? Bukan staff tau. Partner. Tak tahu Aisyah. Alah Jan. Jom balik. Jan, kalau you tak nak, apa kata you join us for this one job? Kenduri kat rumah I? Catering? Ya. Alah, job sehari je, berapa jam je. Nak? Boleh lah. Tapi kali ni je. Tak semestinya aku patah balik tau. Tak kisahlah. Ajan is back! Ajar is back! Siapa mak ayah dia ni? YB ke? Bukanlah orang bisnes. Tapi yang ni tak ada cakap banyak sangat pasal dia orang. Kau pun jangan tanya banyak sangat. Dia tak suka. Kenapa pula tak suka? Tak tahu. Segan kot. Segan? Ada kontroversi ke? Bukanlah. Segan sebab dia anak orang kaya. Lah, dah kenapa pula? Manalah aku tahu. Kau boleh tak jangan sibuk hal orang? Dan sini, aku nak tunjuk kau. Apa? Ni. Sekejap, Woohoo! Ui, baru. Yang lama? Jual lah. Jual? Ha. Bila kau angkat ni? Semalam. Semalam. Cuba tengok ni. See through. Duduk belah. Canggih. Tapi ni kira rumah mak mertua kau kan? Setan lah dia ni. Orang tengah sembang pasal mesin ni. Yelah. Jom angkat. Ui! Berat. Beratnya. Kenapa kau beli benda berat? Korang? Nah, kenalkan. These are my partners. Shah, Ajan. Hai, Assalamualaikum, Puan Sri. Waalaikumsalam. Panggil aunty je. Dulu belajar kat mana? Saya dekat Universiti Awang, Engineering. Ya. Kerja elok-elok lah, ya? Sorry, aunty busy sikit hari ni. Nanti jangan duduk kat sini je, mingle around, okey? Sorry, my mum memang akan tanya study dekat mana. Sebab dia nak tahu orang tu family brother ke tak. Nasib baiklah kau tak cakap yang kau pernah repeat SEN 3 kali. Setan ada ni, diam lah. Ya. Yo. Nampak? Kalau nak bisnes maju, mesin pun kena maju lah. Mesin lama mana? Train. Wait, this is new. Syah, I tak tahulah nak guna. You tahu tak? Senang je guna mesin ni. Syah, before you bring it in the job,
Make sure lah you test dulu, biasakan dulu. Ni kenapa you tak bagi tahu awal-awal? Lek. Jangan panik. I tahu guna mesin ni. Sama je macam guna yang mesin lama tu. Syah, kalau you nak I buat kerja elok-elok, I kena guna mesin yang I dah biasa guna. Ni tak tahulah. Ni malu depan my mom. Tapi nak malu lah. Senang je benda ni. Tengok ni. Ha. Dah on. Ha, kasih dia warm up dulu. Tak bunyi pun. Adalah. Kau dengar kan? Ada, boleh nampak tu. Air tu pergi tu. Ha. Ha. Tak apa. Ni abang. Lampu tu. Dia dah buka. Dah on. Kasih dia panas dulu. Warm up. Okay? Come back later lah.